Pika nak make up ni, tapi dah lama sebenarnya Pika tak make up. Lama lah juga, dalam macam seminggu, 2 minggu macam tu kan Pika tak make up. Sebabnya Pika tak keluar ke mana-mana. Hari ni Pika nak make up, tapi make up yang simple-simple aje lah. Make up simple macam untuk beginner pun boleh lah. Pika nak keluar lah, so Pika make up. Sebelum apa-apa, lepas kita prep skin kan, skincare apa semua, kita pakai sunscreen. Sunscreen kena lah pakai. Kenapa orang tak nak pakai sunscreen? Pika tak pakai sunscreen juga korang. Masa Pika umur dalam 30-an baru Pika start pakai sunscreen. Pika rasa macam kulit kita ni memang perlukan sunscreen sebab kita terdedah kepada UV light kan. So pakailah sunscreen. Pika suka pakai sunscreen yang jenis tone up kan skin kita. Kita punya kulit tan skin, jadi kita nak tone up lah sikit, nak bagi orang kata glowing. Efek glowing gitu. Pika nak pakai foundation lah. Bukan, primer dulu. Kita kena pakai primer awak sebabnya muka kita ni ada yang pori-pori terbuka kan. Primer pun nak habis tau ni some primer. Pika suka letak dekat bahagian pipi sebab ada pori-pori yang terbuka. Bukan full face lah kan primer. Kita pakai kat tempat-tempat yang ada pori yang terbuka. Kulit Pika ni dia toner tak sekata tau. So kita kena juga pakai concealer. Sebelum tu kita pakai foundation dulu. Pika suka pakai foundation dulu baru concealer. So kita tapik foundation dulu. That dulu. Sebenarnya makeup ni kan terpulang lah pada individu tu kan. Awak suka makeup saya ke? Awak tak suka makeup saya ke? Yang penting kita ada style makeup kita sendiri. Kita tak boleh nak cakap, makeup orang tu tak betul, makeup orang ni tak betul. Kalau dia selesa dengan makeup yang macam tu, why not? Kita ni sekarang selalu suka judge orang. Baik kita improve diri kita dengan lebih baik. Orang lain kita tak boleh nak judge. Tapi kita manusia biasa, tetap kita judge orang. Jangan sampai menggores hati orang. Maybe just simpan je dalam hati kita kan. Bila kita ni jenis yang rabun, lepas tu kita nak make up, kita tak nak pakai lens sebab Pika punya mata power dah sampai 600 weh. Kalau pakai lens pun dah tak best dah. Jadi, kalau nak make up memang susah. Kejap pakai spek, kejap buka spek. Pika nak pakai concealer lah sebabnya bawah mata Pika ni macam dah pandah. Banyak pula lah kita letak ni wak. Kita mungkin lah boleh memberi nasihat, tapi tak boleh lah nak mengajar orang tu buat ini, buat ini. Kau buat macam ni lah barulah cantik apa semua kan. Kalau orang tu tak minta pandangan kita, kita tak boleh tau. Nak suka hati nak suruh orang tu ikut cara kita semata-mata sebab kita rasa cara kita lebih bagus. Nak judge orang, jangan sampai kita merendahkan orang. Nak ajar orang, jangan sampai kita rasa kita yang lagi bagus dan orang buat tu tak betul. Kalau orang minta pandangan kita, maybe kita boleh membantu, tapi bukan kata kena ikut cara kita barulah dia betul. Pika suka pakai concealer guna tangan sebab Pika rasa lebih rapi, and then baru kita dab dengan sponge. Ini cara Pika yang Pika pakai memang untuk harian punya makeup lah. Dengan orang yang pakai spek ni awak, mata dia memang akan jadi lebam kat bawah ni. Lagi-lagi bila kita tidur lewat menghadap skrin, memang mata tak cantik, dah bawah mata ni akan jadi sedikit lebam, gelap. Kalau orang tu tak suka kita, kita tak boleh paksa dia untuk suka kita. Kita kena ikut cara kita, macam mana kita nak jalani hidup kita. Macam tu je lah. Kalau kita nak paksa orang suka apa yang kita buat, memang penat lah kita nanti. Semacam kita ni tak bagus, tak cukup lah pencapaian kita tu. Padahal kita dah setiap hari kita cuba jadi baik, cuba improve diri, cuba buat yang terbaik. Kalau kita rasa macam kita ni tak cukup mampu puaskan hati orang, it's up to them. Betul tak? Janji kita happy. Kita buat apa yang kita suka, apa yang kita nak. Kita tak perlukan validation orang untuk bahagia. Makeup Pika ni makeup yang cepat tau. Makeup yang memang nak pergi hantar anak sekolah. Lepas Pika pakai foundation, Pika pakai bedak foundation. Dia lagilah merapikan kulit kita. Kalau kita macam nak makeup kita lebih cantik apa semua kan, kita memang tak boleh skip skin prep tau. Dulu Pika makeup tanpa moisturizer memang lain. Memang lain, seriously. Kalau korang tak pernah pakai moisturizer sebelum makeup, cuba pakai moisturizer sebelum makeup. Rasa lain dia. Pika ni kan sejenis yang macam hentam je. Kita rasa selesa dengan makeup macam tu, walaupun orang cakap benda ni tak boleh. Ini muka aku. Ini tak boleh, itu tak boleh. Dah orang tu nak buat makeup macam tu, biarlah dia. Pika sekarang nak buat kening. Tak nampak nanti weh. Ya, I pakai bedak dulu baru I buat kening. Itu memang I buat. Tapi orang mesti akan cakap, mana boleh nanti bercampur lah. Ini kening saya. Tak kisah, itu Pika cakap, tak kisah. Makeup ni kita buat dia. Kalau awak rasa selesa macam tu, just pergi je buat macam tu. Pika tak jarang tahu lukis kening. Pika biasa conceal saja. Sebab kening Pika dah tebal. Kalau awak tengok kat sini, kening kita tebal. Jadi kita kalau kita lukis, kita dah macam sinchan. Go dengan concealer saja. Kalau Pika tambah pun dekat ujung-ujung saja, sikit sangatlah. Sebab kening Pika dah tebal, orang kata dah elok-elok dah. Kalau you tambah lagi, memanglah kening you nampak macam sinchan. Style sekarang kening kena paling-paling simple. Conceal kening kena atas bawah juga tau. Pika tambah sikit bahagian hujung untuk bagi nampak kemas.
Pika pakai yang ni, yang jenis serum tu. Kita kena rapikan dia. Bagi dia lagi kemas. Ini makeup yang harian biasa yang Pika selalu buat lah. Senang, simple. Kalau kita nak tolong orang, kita janganlah harapkan orang tu ingat jasa kita tolong dia. Kita janganlah harap orang tu terima kasih. Kita kena faham sifat manusia ni ada yang jenis tak tahu berterima kasih. Pika ingat sampai sekarang lah nasihat seorang makcik ni. Dia cakap, kalau kita tolong orang, kita jangan harapkan terima kasih daripada orang. Apa yang kita perlu harapkan adalah apa yang Tuhan akan bagi kat kita. Bila kita rasa macam tu, kita tak harapkan terima kasih orang, apa yang kita buat kat orang lebih ikhlas tau. Sebab apa? Kita bukan mengharapkan terima kasih orang, tapi kita mengharapkan daripada Allah. Like macam daripada Tuhan, bukan pada manusia. Manusia hanyalah manusia sahaja. Pika suka sangat tahu pakai yang ni. Ini memang selalu Pika pakai eyeshadow palette ni. Satu set ni memang ada belakang lah. Satu set ni memang ada semualah. Ada eyeshadow semualah dengan blusher semua, highlighter, lepas tu ada contour semualah. So Pika nak pakai yang light-light saja. Pika akan pakai dekat semua. Kelopak mata tu kan. Semua pusing je macam ni. Kalau nak eyeshadow kita cantik, kita kena buat macam ni. Bulat. Can you imagine kita makeup tapi kita tak nampak apa-apa tau tak? Kita ni berabun awak. Awak kena faham tau. Kalau macam nampak comot-comot sikit tu. Maaf sangat, saya rabun. 600 power saya. Pika suka macam ni je. Kalau awak nak yang simple makeup kan, awak pakai je eyeshadow tu dekat semua kelopak mata awak ni. Macam tu. Yang terang ni, Pika pakai dekat tengah-tengah ni. Macam ni, sini. Pika rasa kalau yang macam ni, beginner pun boleh buat. Kalau yang mana cakap, tak payahlah pakai eyeshadow. Kena pakai awak. Kalau awak nak rasa macam makeup awak segar bugar, macam tu fresh, awak kena tetap pakai eyeshadow, walaupun sikit. Tapi janganlah pakai terang sangat. Pakai yang macam warna yang boleh digunakan harian. Macam warna peach, warna muda-muda, warna yang light-light macam tu kan. Boleh awak kena pakai. Baru awak nampak beza. Kalau awak tak pakai eyeshadow dengan awak pakai eyeshadow, lain. Pika nak pakai eyeliner. Eyeliner Pika pakai yang macam ni, jenis marker. Start daripada ujung, pergi ke depan. Sikit je. Kita mata awak dah besar kan. Macam mata Pika kalau jenis mata besar, awak tak payah nak pakai satu round macam tu pun. Awak pakai ujung je, bagi nampak macam seri pop up awak punya mata. Like macam tu kan. Okay, kita pakai daripada ujung je. Tak payah nak pakai depan. Tak payah. Pika dah siapkan untuk eyeliner. Nampak tak? Pika nak pakai blusher dulu. Mascara Pika tak pakai lagi. So, blusher Pika nak pakai yang ni. Warna yang Pika suka. Nak blusher korang tahan lama, korang kena pakai liquid blusher tau. Macam Pika ni Pika tak pakai lah. Mana spek? Pakai spek jap. Tak nampak lah korang. Tada! Boleh lah tu kan. Ini makeup untuk harian saja tau. Baru kita nak pakai maskara. Kepit dulu bulu mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maskara. Yang kat bawah jangan lupa korang. Teruskan dengan pakai highlighter. Pika nak pakai highlighter yang ni. Memang daripada dulu lagi Pika pakai. Sangat cantik dengan kulit Pika. Highlighter Pika letak kat sini sahaja. Nak bagi glow-glow sikit. Pika tak buat hidung tau. Sebab ini makeup harian je. Malas dah nak buat hidung. Pakai je lah hidung yang mana ada. Nak pakai lipstick. Last kali kita nak pakai lipstick. Cantik ke colour ni? Macam gelap je. Tambah sikit warna ni. Selalu Pika pakai lipstick colour orange. Colour pink macam tu. Ini warna brick. Pika nak sembuh setting spray dulu. Setting spray ni untuk bagi makeup kita tahan lama dan glowing. Dia tak crack apa semua. Jadi dah siap lah makeup Pika. Cuma Pika nak tukar
tudung dulu. Kita tengok Cik Aiki jadi macam mana. Pika dah siap make up. Ni lah make up Pika bila Pika nak keluar. Kiranya ni final look je. Kalau macam yang tak tahu nak make up, nak make up yang simple-simple, boleh je make up yang macam ni, make up yang simple saja. Jadi terima kasih tahu untuk korang yang tengok video ni daripada awal sampai habis, dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk notification sebab Pika akan upload banyak lagi video yang menarik untuk korang. Bye bye.